Syed Omar akan membentangkan Sains Tingkatan 3 Bab 8 dengan topik 842 iaitu pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan selamat dan sempurna. Objektif pembelajaran ini untuk mewajarkan kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahannya dengan baik. Sebelum kita sentuh langkah pengendaliannya, kita perlu tahu apa yang ada di angkasa lepas. Angkasawan cenderung untuk terdedah kepada sinaran radioaktif yang lebih tinggi semasa berada di bumi berbanding angkasawan cenderung untuk terdedah kepada tahap sinaran radioaktif yang lebih tinggi semasa berada di angkasa lepas berbanding berada di bumi. Hal ini kerana mereka tidak dilindungi oleh atmosfera dan medan magnet bumi. Sinaran ini datang daripada dua sumber. Yang pertama adalah sinaran kosmik galaksi, iaitu zarah yang bertenaga tinggi dari luar sistem suria dan berbentuk ancaman berterusan. Dalam bahasa Inggeris, ia dikenali sebagai Galactic Cosmic Ray, GCR. Yang kedua adalah peristiwa zarah suria, iaitu letusan sinaran daripada matahari yang boleh berlaku secara tiba-tiba dan sangat kuat. Dalam bahasa Inggeris, ia dikenali sebagai Solar Particle Event, SPE. Oleh itu, angkasawan perlu mengamalkan beberapa langkah atau strategi untuk mengendalikan sinaran radioaktif. Yang pertama, angkasawan menggunakan bahan khas seperti aluminium dan Kevlar untuk membina kapal angkasa sebagai perisai yang besar. Tetapi bahan ini ada kelemahannya, iaitu mahal dan berat untuk dilancarkan. Selain itu, terdapat juga penggunaan bahan berasaskan hidrogen seperti air, polietilena dan juga sisa buangan angkasawan. Bahan ini dipilih kerana hidrogen sangat berkesan menyerap radiasi ultraviolet. Menariknya, strategi ini lebih praktikal kerana air dan polietilena memang diperlukan dalam kehidupan seharian angkasawan. Di samping itu, bagi menghadapi situasi kecemasan, mereka juga menyediakan satu ruangan khas atau bunker yang dikenali sebagai storm shelter. Bunker ini digunakan sebagai perlindungan tambahan kepada angkasawan semasa berlakunya SPE yang kuat. Strategi yang kedua ialah pengurusan masa dan jarak. Strategi ini penting untuk mengurangkan masa pendedahan mereka terhadap sinaran semasa melakukan aktiviti luar kapal angkasa. Perancangan misi juga sangat penting untuk mengelakkan tempoh maksimum solar di mana aktiviti matahari yang sangat tinggi. Tambahan pula, bahagian perlindungan terbesar manusia daripada sinaran radioaktif datang dari medan magnet bumi yang bertindak sebagai perisai semula jadi. Strategi seterusnya iaitu melibatkan pemantauan berterusan, iaitu angkasawan memakai satu alat kecil yang mengukur jumlah sinaran yang telah mereka terima, iaitu dipanggil dosimeter. Sistem amaran juga diletakkan di dalam kapal angkasa sebagai langkah pemantauan dan ia akan berbunyi jika tahap sinaran terlalu tinggi, memberi isyarat kepada kru untuk mengambil langkah persediaan segera. Akhir sekali, strategi ini berfokus kepada kru angkasawan itu sendiri. Mereka menjalani pemilihan kru yang ketat untuk memastikan mereka mempunyai ketahanan badan yang tinggi terhadap sinaran radioaktif. Selain itu, penyelidikan juga sedang dilakukan oleh orang tertentu untuk mencari ubat-ubatan atau suplemen yang boleh membantu mengurangkan kerosakan DNA akibat sinaran. Baik, masa untuk kuis. Baik, soalan yang pertama, saya ialah zarah yang mempunyai tenaga tinggi dan berasal dari sistem suria. Saya juga memberi ancaman yang secara berterusan. Siapakah nama saya? Betul. Saya adalah sinaran kosmik galaksi, GCR. Soalan yang kedua. Saya dibina daripada aluminium dan Kevlar. Selain itu, saya juga dibina daripada bahan yang berasaskan hidrogen seperti sisa buangan angkasawan. Apakah saya?
Betul lagi. Saya adalah perisai. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.